Five, four, three, two, one. Hari ini kami membawakan kisah benar yang menggambarkan rasuah bermula dari bilik kuliah sehingga merosakkan maruah ini. Hello Zam. Kau kat mana? Okey. Nanti aku sampai. Win, korang dah siap ke kerja yang doktor rumah bagi you? Dia kan nak tengok esok. Belum ni. Aku dah. Kau dah? Aku belum. Kau belum? Pernah duduk banyak duduk kerja yang saya macam ni. Kalau kau minta pidato ni, habis apa? Tapi aku dengar ada cara yang senang kalau nak dapat makan daripada dia. Dia kan boleh buat bincang. Kau faham je lah kan macam mana? Saya, kau nak ajak dia rasuah ke? Tak baiklah benda macam tu. Tak adalah. Cakap je. Sebab zaman sekarang kan duit, kalau ada duit semua boleh jadi. Tapi Sahil, betul tak? Kalau markah kau tu tak jujur, so kejayaan kau dapat lepas ni pun tak berkat. Betul tak? So percayalah benda-benda yang kau buat ni nanti rasuah lah apa benda ni akan makan diri. Tak adalah. Cakap je. Yalah, cakap dia. Doktor. Ya? Saya ada benda nak bincang sebenarnya. Apa tu? Panjang cerita dia doktor. Boleh nak bincang kat mana? So kita bincang kat situ lah. Boleh? Kerja aku dah tak siap lagi. Weh, apa kata kau jumpa Dr. Lokman? Kita orang teman. Kau tanya pasal kerja kau tu. Jom lah. Alang-alang dah jalan Jom juga. Ya, zaman apa tu? Nak jumpa saya? Doktor, sebenarnya saya ada benda nak bincang dengan doktor. Apa tu? Pasal markah assignment saya. Agak-agak result saya macam mana doktor? Untuk result awak tu dengan tahap prestasi awak tu saya rasa awak memang tak layak dapat A. Saya boleh tengok juga hasil kerja saya berbanding dengan kawan-kawan saya. Memang saya rasa jauh. Awak pun tahu sendiri macam mana prestasi awak. Macam ni kalau saya guna cara lain boleh ke doktor? Ya, dengan cara apa tu lah? Doktor anggap ini sebagai bantuan sumbangan kepada saya. Sebenarnya benda ni tak boleh pun. Tapi untuk bantu awak, sebab saya pun pernah ada dalam situasi awak. Jadi saya terimalah, saya bantu awak nanti. Terima kasih doktor. Itu bukan Dr. Uman dengan Aizat. Ya, dia orang buat apa ni? Itu lah tu. Sampai bagi-bagi duit lah. Macam banyak je weh. Banyak tu. Bilik saya duduk. Ada nak buat aduan apa-apa ke? Sebenarnya saya nak buat aduan tentang isu kes rasuah dekat universiti. Saya ada bukti di mana saya nak cakap yang saya punya kata tu adalah betul. Oh, dah ada bukti bagus. Senang polis nak ambil tindakan nanti. Baiklah Encik, kami akan cari jalan penyelesaian dengan cara segera. Jadi ada apa-apa lagi yang Encik mahukan? Tak adalah, itu je. Baiklah, terima kasih Encik. Terima kasih.
berdua ni siapa? Datuk Lukman, kami daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kami dapat laporan dan bukti daripada salah seorang pelajar Encik bahawasanya Encik telah menerima rasuah. Mana ada? Bukti sudah cukup jelas, Tuan. Ini semua salah faham. Jom ikut kami ke Tuan. Baik, Tuan. Mana ada tuan? Ini semua salah faham tuan. Tuan, ini semua salah faham tuan. Tolong saya. Rasuah bukan sekadar wang berjuta atau jawatan tertinggi. Ia bermula dari pilihan kecil iaitu menipu atau membeli keputusan. Namun, ada yang sanggup menukar nilai kejujuran demi sedikit wang semata-mata untuk keputusan yang indah di atas kertas. Saya Fatin melaporkan segmen Markah Itu Amanah. Sekian, jauhilah rasuah.